Assalamualaikum. Hari ni kita nak main buat tom yum potek merah dah. Kita mai tengok cara-cara je dah, lagu mana dah. Mula-mula kita buh minyak masuk dulu dah. Lepas tu buh kuah, akar pakcik, bayam putih sikit, lepas tu bayam besar, serah dah. Kalau nak bakar bayam merah boleh juga dah. Lepas tu kita goreng, naik bahu ya ke. Agak tu boleh dah ke, besok tom yum masuk dah. Kita buh paruh dulu masuk dah. Lepas tu kita tumis bi sok tom yum tu pecah minyak kali lagi dah. Kalau pia tak faham ke boleh komen tanya dah. Agak tu sok tom yum tu pecah minyak dah ke, kita buat air masuk dah. Hak ni kita buat dalam kawah dah, kita tak ingat air dalam berapa jak. Dah. Kalau pia nak buat ke boleh lah terawak dah. Tapi agak ambil lah kalau sok orang makan tu banyak ana dah. Kalau nampak tom yum kita tak kau ke, boleh tak masuk tom yum masuk. Ni kita bakar le kopih leh ni semua kita bakar dah. Lepas tu kucau usuk tom yum acur molek ke. Lepas tu kita tunggu air legak dulu dah. Ni dah nampak air legak dah ke, tu berkakah ya dah. Baking sudu, sakar dalam 4 sudu kita buh dah. 2 3 4. Lepas tu garam dalam 5 sudu kita buh dah. 2 3 4 5. Tara ni kakah ya. Lepas tu kita kucau kakah acur molek dah ke. Lepas tu kita terasa dulu tengok masing manis bawang molek dak. Kalau agak tu boleh dah ke, kita buh ketai masuk dah. Ketai kita tak ingat apa kilo kita bakar dah. Lepas tu kita buh terus masuk. Lepas tu buh udang masuk ni, udang tengah sikit boleh kita buh masuk campur kali dah. Lepas tu buh kulak masuk dah. Sutong ni kita tunggu ketai masak dulu, baru kita buh sutong dah. Agak terketai masak dah ke, buh sutong masuk dah. Lepas tu buh kepah masuk, panggil kepah apa, kita tak ingat kepah ni panggil. Kalau nak pakai lala tak apa dah, boleh juga. Lepas tu kita buh susu masuk pula, susu cair dah. Kalau pia nak buat boleh terawak dah. Buat sok makan boleh juga ni, kita duduk rumah buat lama kali tu buat banyak boleh dah. Lepas tu kita buh dah 5 puruk masuk. Lepas buh 5 puruk buh daun gapo daun lasih tu ataupun dah kapau dah. Buh masuk dah. Lepas tu kita buh dah pakcik masuk sikit. Lepas dah pakcik daun gapo dah. Pakcik ferang sogi kita buh masuk dah. Kalau saya bakar tak apa pakcik ferang dah. Lepas tu buh A5 masuk dah. Lepas tu 5 kasih hok demo tekan berjari tekan bocah kita dah. Lada ni suka hati nak buh sok sebuh pun dah. Ni kalau pia kena video ni boleh lah tekan berjari kita sikit dah. Ni tom yum potek merah kita kadang ni ya boleh terawak dah.